Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku dan Laut SG. Bertemu lagi kita dalam rancangan aku dan Laut SG. Misi kita hari ini untuk memancing. Kita cubalah memburu ikan. Apakah hari ini berjaya ataupun tidak, tak pasti sahabat. Kerana kebelakangan ni agak kurang ikan, tapi macam mana pun kita akan cuba. Dan seperti sahabat tengok, air jalan surut seperti biasa. Cuaca begitu bahang dan panas sahabat. Walaupun berangin, tapi kadang-kadang berangin, tapi bahang dia pun boleh tahan sahabat. Okey, seperti sahabat nampak lah, seperti inilah suasana kita hari ni di sini. Nampak tu, ombaknya pun agak kuat sahabat. Tu dia. Okey sahabat, terima kasih kepada semua subscriber yang dah subscribe dalam channel ni. Saya ucapkan terima kasih lah kepada semua, kepada Atok Channel, kepada siapa-siapa tu Abang Muhammad kita yang selalu beri komen, dan pada semualah yang beri komen dalam channel ni, saya ucapkan terima kasih. Saya pun tak sangka channel aku dan Laut ni dapat bertahan sampai ke hari ni. Saya tak pastilah sampai bila, tapi saya akan teruskan misi-misi kalau selagi ada peluang sahabat. Okey, seperti biasa sahabat, kita akan teruskan misi. Saya menggunakan satu rod saja, umpan udang kotak seperti biasa sahabat. Okey sahabat, kita akan update lagi nanti bila ada catch sahabat. Okey sahabat. Okey sahabat-sahabat satu anglers, kita mendaratkan duri. Macam duri belalang, tapi janggut dia agak sikit keras sahabat. Seperti biasalah sahabat, kat sini ikan wajib sahabat. Dia bukan ikan patin ataupun patin sangka, tapi dia duri belalang. Kat sini panggil nama duri belalang. Setiap negara tu ada panggilannya masing-masing, tapi macam mana pun alhamdulillah kita dapat satu strike untuk menghiburkan anda-anda yang berada di rumah sana. Okey, kita akan teruskan misi lagi. Saya akan lepaskan dulu ikan ni sahabat. Oh my god. Begini sahabat. Semalam kita double strike ketam, hari ni kita double strike ikan sahabat. Nampak tak sahabat? Begitu indahnya bila kita memancing ni, kalau ada strike macam ni double strike kan. Semalam 2 ekor hari ni pun 2 ekor, tapi berbeza alam iaitu ikan sahabat. Nampak tak sahabat? Double strike Okey, itu dia sahabat. Kita akan seperti biasa kita akan bukakan daripada mata kail dia, dan kita akan kas lagi selagi air masih ada arus ni sahabat. Nanti kalau air dah tak ada arus, air dah mati, dia respon agak kurang sahabat. Okey, kita teruskan misi sahabat.
Okey sahabat-sahabat, yang tak perlu ni kita riliskan sajalah kita riliskan saja. Oi. Peekaboo. Okay guys, we change to the plan B because a lot of the marine catfish, so we change to the crab net. See how's our luck today. At least great sea lah. Okay guys, we release back. Okey sahabat-sahabat, kita tukar strategi plan B akhirnya dapat juga ketam yang kedua grade B. Alhamdulillah Tapi masa mencemburi kita kita terpaksa tutup misi lah sahabat. Okey, itulah saja untuk hari ni untuk sahabat-sahabat memancing dan menjaring ketam. Okey tu dia. Ini saya akan buat balik, dan duri satu ni pun saya akan buat balik. Goreng pun sedap sahabat. Okey, terima kasih sahabat yang dah subscribe channel ni. Saya akan kembali lagi di lain video sahabat. Terima kasih.